44 tahun dah Kak Tin niaga. Niaga di situ, di tapak yang Dah. Niaga yang Kak Tin cakap tadi, semua pasar malam yang tadi. Karabu, Stadium Syed Umar, Stadium Darul Aman, Pasifik, Taman Nuri, depan stesen bas baru. Kak Tin dah berniaga 44 tahun dah. Mana tu semua lokasi-lokasi Lokasi berbeza. berbeza. Tapi sekarang ni kekal di Tapi sekarang ni dah semua tu dah tak ada. Cuma ada satu tu saja sekarang yang kami orang berniaga-berniaga ni berniaga sekarang. Okay, saya nak mencelah sikit. Mencelah. Sebenarnya macam ni. Okey, Kak T ni dia cerita, dia timbalan musi saya. Jadi saya memang faham lah. Dia dah berniaga di tapak pasar malam dalam 144 tahun. Dan pasar malam ni konsep dia dalam seminggu 4-5 tempat. Jadi dia pilih tempat-tempat yang hari lain tu tempat-tempat yang berbeza-beza. Tapi dah tempat-tempat yang berbeza-beza tu semua dah ditutup dah. Dah tutup, jadi lah tak ada pilihan melainkan tinggal satu ni je. Dan perniagaan di tempat pasar malam jalan ni pun dah 44 tahun dah sebenarnya.